Saya nak cakap ni dekat kaum wanita, tapi anda jangan kecil hati lah. Dan anda punya microglia memang tak relax. Microglia ni dia sel imun dalam otak. Tugas dia jaga otak, bersihkan sisa, lindungi neuron. Masalahnya microglia perempuan ni dia mudah jadi over alert berbanding lelaki. Bila ada gangguan kecil pun microglia perempuan ni kan dia cepat aktif. Umpama orang yang mudah risau terlebih. Itu risau, ini risau. Sensitif sangat, ini terasa, itu terasa. Jadi microglia wanita dia mudah untuk lepaskan lebih banyak signal inflammation. Niat asalnya nak melindungi. Tapi kalau terlalu kerap aktif, dia mula merosakkan sambungan neuron sendiri. Sebab tu dalam banyak kajian, wanita ni lebih terkesan dengan stres yang kronik. Risiko Alzheimer tu lebih tinggi. Dan emosi wanita ni dia mudah turun naik bila ada tekanan yang berpanjangan. Jadi ini wiring biologi. Sebab tu wanita ni diperlukan rehat mental yang betul, cukup, perlu rasa selamat, kena ada sokongan emosi, hidup yang dia rasa cukup dan dimiliki,